Soalan yang pertama, kawan saya tolong jelaskan istilah sebaik-baik jin dan seburuk-buruk manusia. Tahu saya syurga dan neraka juga diciptakan untuk kaum jin. Saya berlawan dengan kaum saya kata jin ada juga yang alim. Kalau jin yang alim pun sama dengan manusia yang paling jahat, macam mana jin nak masuk syurga? Lalu disuruh saya belajar agama lagi sambil berlalu pergi. Baik. Dia kata ada orang kata sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Jadi macam mana gitu? Sedangkan jin juga ada yang masuk syurga, yang alim, yang lebay, yang soleh dan sebagainya. Betul. Ada hadis yang berbunyi sebaik-baik jin adalah sekurang-kurang manusia. Dan sekurang-kurang manusia itu seperti sebaik-baik jin. Bukan maksud jin tidak baik. Kena faham. Maksudnya nisbah jin dengan manusia, macam manusia lebih afdal daripada jin. Itu saja. Nah, manusia ciptaannya lebih mulia daripada jin. Kerana tidak ada jin yang jadi nabi dan manusia itu ramai yang dilantik menjadi nabi, dan lagi kerana jin datang bertanyakan nabi dan manusia dilarang bertanyakan jin, menunjukkan darjat yang rendah nak mencari darjat yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan. Jadi maksudnya mudah saja, ialah jin ini kalau banding dengan manusia, kalau sama-sama soleh, maka afdal lagi manusia. Tapi kalau sama-sama jahat, afdal lagi manusia juga. Tapi kalau jahat itu maksudnya kafir, tidak lagi ada afdal. Batu kalau jin yang fasik sekalipun, jauh lebih afdal daripada manusia yang kafir kepada Allah. Ini maksud nisbah saja. Sama-sama, maka afdal lagi manusia. Kalau kurang itu, nak khabar lebihnya manusia, sehingga dikatakan sekurang-kurang darjat manusia adalah menyamai setinggi-tinggi darjat jin. Nak khabar kalau sama hebat, sama banyak solatnya, maka manusia lebih afdal. Jangan salah faham kita kata jin itu jahat. Bukan jahat. Nabi tak kata jahat. Nisbah pertingkat taraf ke afdaliyah saja. Mana lebih afdal? Kalau tidak adalah jin yang masuk syurga. Sedangkan ramai mana jin yang soleh, yang baik. Jin itu saudara kita. Jin mana? Jin Islam. Soalan seterusnya. Saya pernah bercinta dengan seorang laki-laki, saling mencintai. Dia telah meninggal dunia, aksiden. Siang. Sampai learning saya sedih dan ingat semua ke dia. Tiap kali lepas solat saya berdoa supaya kita berjumpa di sana nanti semula untuk berkahwin di akhirat. Soal saya, bolehkah saya berdoa begitu? Bolehkah seorang Islam kahwin dengan orang yang dicintainya di akhirat? Baik. Dia ini bercinta dengan seorang laki-laki, tapi laki-laki ini tak panjang usia, aksiden. Belum bermotosikal pun mati. Rebah langgar lagi pasir. Okey. Bila matilah kekasih yang dia kasihi ini, dia sentiasa berdoa agar Allah jodohkan dia di akhirat sana. Baik, soalan dia, boleh tak dia berdoa dijodohkan dengan kekasih yang telah meninggal dunia di akhirat? Dengar baik-baik, semua doa dibenarkan. Doa yang dilarang ialah doa memutuskan silaturahim, doa yang syirik, dan doa yang membawa permusuhan. Tak boleh. Jadi benda-benda yang harus kita berdoa. Jadi harus tak kalau dia yang sudah meninggal dunia, akhirat nanti, harus tak kita berjumpa dengan dia? Harus je. Harus tak kita boleh berkahwin dengan dia? Harus. Sebab tu bila kita benda tu harus, kita boleh berdoa. Sama macam dalam dunia, seorang perempuan kita jumpa, kita tahu duduk di batu apa ni, tidak ada pasangan, tidak ada suami lah maksudnya. Bukan dalam edah orang, bukan isteri orang. Lagi. Harus tak kalau kita kahwin dengan dia? Harus ke haram? Harus. Bila harus berkahwin, harus berdoa. Tapi kalau haram berkahwin, haram berdoa. Ya Allah, jadikanlah bini drama cerai berat atau drama mampu kerah lanyek lagi, nikah dengan aku pula. Tak boleh pasal bini orang. Bila bini orang, harus tak kita kahwin dengan bini orang? Haram. Bila haram, haram berdoa. Faham lagi? Sebab apa? Sebab yang mati ni, Pak Asyidin ni, akhirat dia kahwin.
Faham? Sebab dalam syurga hadis sahih berkahwin. Tidak ada bujang. Kita nikah dah dalam dunia. Akhirat nikah mulak. Apa? Bersukaria. Orang yang mati tak dan nikah, mati bujang, mati budak-budak, mati. Remaja tak dan nikah. Mati kanak-kanak. Dalam syurga ada pasangan berkahwin. Hak tak kan nikah lagi nikah, hak nikah dah pun ulang nikah. Kerana nikah itu seronok. Apa? Syurga tempat seronok. Bukan tempat ngaji, tak ada balasa tempat ngaji pondok nak mengapa matang jurmiah. Tak ada dalam syurga lagi. Faham lagi? Itu dunia. Faham lagi? Dia kata saya kalau masuk syurga saya nak minta se, tak mau nikah nak duduk seorang. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab duduk seorang itu naqsun. An-naqsu la wujuda fil jannah. Benda kurang tidak akan ada di dalam syurga. Nabi kata la azba fil jannah. Tidak akan ada hidup bujang di dalam syurga. Jelas? Bulan puasa saya kerja, lepas itu saya tinggal puasa. Lepas tu anda kata saya tak sempat nak ganti, macam mana? Tapi pagi itu saya puasa macam biasalah. Kalau tak larat baru saya buka. Mohon pencerahan. Iaitu bulan masa kerja, bulan puasa saya kerja. Lepas tu saya tinggal puasa. Tapi pagi itu saya puasa. Ni dah apa sihat mu ni. Mula-mula bulan puasa saya kerja, lepas tu saya tinggal puasa. Kita faham lah, dia kerja, lepas tu tak puasa. Faham lagi? Lepas tu dia sambung pula. Pagi tu saya puasa. Macam biasa. Kalau tak larat, baru saya buka. Dah manusia mu ni. Dah nak jawab aku ni, mu sendiri balik belah kali. Nah, dengar baik-baik. Siapa yang bekerja, haram buka puasa. Siapa kata kerja boleh buka puasa? Bang, kalau kerja boleh buka puasa, tak wajib lah puasa Ramadan. Puasa Ramadan tu untuk orang kerja. Faham tak lagi? Untuk orang bekerja, untuk orang berusaha, untuk orang bertanam. Dah. Ada pun jika sedang bekerja datang lapor yang bersangatan. Itu lain. Barulah boleh berbuka. Dah kalau tak kerja menganggur tapi datang lapor yang bersangatan, boleh juga berbuka. Dah kalau mengandung, mari lapor sangat, boleh buka. Dah laki dia tak mengandung, laki lapor sangat, boleh buka. Takkan laki pula mengandung. Faham? Cuma sebut mengandung, goleknya perempuan mengandung itu cepat letih. Faham? Dia gitu. Ni dah kerja bawa bank tak puasa. Kerja bawa beledi ke atau kapur-kapur kedai tak puasa. Mana boleh? Kerja yang tak boleh puasa ni kerja berat sungguh. Dan kerja itu tidak boleh dianjak pada waktu malam. Kalau buat pada waktu malam, tak boleh. Dan kalau dalam kitab-kitab fiqh, kerja contohnya menuai padi. Ataupun mengutip hasil ternakan, hasil tanaman. Tak boleh nak anjak lepas raya, rosak habis buah. Kena kutip sekarang musim kemarau. Dalam lapor dahaga, boleh berbuka. Faham lagi? Ni kita tak berturung untuk ke laut tu baru sampai muka Kuala. Kat Drobri. Isyak akak kebut dah bilang puasa. Faham lagi? Apa? Ke laut bawah. Nampak? Tu kat laut, tu hatu laut. Soalan seterusnya. Adakah wajib beri duit kepada isteri setiap bulan suami sedia dan semuanya, tempat tinggal, makan minum, pakaian, kenderaan dan semuanya? Wajib lagi ke beri duit? Zaman ini makin keras ustaz. Kadang juga kita kadang nak bagi ke isteri kita. Berdosakah saya? Baik. Dia kata dia beri belaka dah belanja makan minum, tempat tinggal, kenderaan ada belaka dah, siap belaka dah. Wajib lagi beri duit? Tak wajib dah. Dengar baik-baik, bila kita ada isteri, wajib nafkah. Nafkah kita ini makan minum, tempat tinggal isteri dan pakaian. 3 perkara. Makan minum isteri, pakaian isteri, tempat tinggal isteri. Apa dia? Sama ada kita beri duit atau kita siapkan barang tadi, boleh belaka. Faham? Tak beri duit, beri belaka dah. Dengan beras, dengan ikan, dengan daging, dengan telur, dengan habis, beli belaka dah. Faham lagi? Siap belaka dengan rumah, sewa ada belaka dah, dengan kereta ada, motosikal ada. Tak wajib dah beri duit. Nah, sebab nafkah ni 2 cara. Kita beri barang atau beri duit. Kalau kita tidak beri barang, kita beri duit. Contoh dia memang sibuk. Bulan dia beri sekali ke bini dia. Tak beri barang, dia tak beli bawang, dia tak beli ikan, dia tak beli apa ke. Beri bitih je. Baik 2,000 bulan ni. Baik 2,000 bulan ni. Ambil 2,000 bulan ni. Sah juga. Faham lagi? Sah juga. Okey? Tiba-tiba kalau beri dah duit, contoh 2,000 sebulan,
Wajib tak pergi beri beras? Tak wajib dah lah. Dah kalau beli dah beras apa semua, wajib tak pergi beri duit? Tak wajib dah lah. Cuma ingat, sebagai suami, walaupun kita siap belaka dah, ada belaka dah alat-alat makan minum, pak tinggal kenderaan, sunat kita beri duit. Faham lagi? Sunat kita beri duit. Jadi memudahkan dia urusan belanja yang lebih daripada yang wajib. Jadi kalau kita beri belaka dah, nak habis dah 1,000 sebulan, bagian sewa rumah 400, bagian barang dapur dengan pakaian 600, habis 1,000 dah sebulan untuk dia. Beri pula 500 tangan, lebih baik. Kerana apa? Kerana Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah suami yang baik dengan bini dia. Walaupun beri hak wajib sesadah, beri pula piti. Faham? Sebab bila kita beri piti, orang puan suka tak kita? Suka. Dia akan beri kepada kita benda. Kalau kita beri hadis Nabi, tak beri kita suka. Kita baca hadis tak suka. Kita baca ayat Quran tak suka. Tahu tak? Kita beri piti 500 bulan, padahal beri belaka dah. Beri pula ni hadiah ni 500 bulan ni. Dia beri kita benda. Kok lai. Orang Syiah panggil kok lai. Apa dia? Ni, minila. Tahu tak? Beri piti kita. Apa? Itulah orang puan. Tahu tak? Ajar biar beri sama. Baru dia tak marah, kita nikah pula. Soalan seterusnya. Semayang saya sah atau tidak jika batuk tubik kehok sikit dalam mulut, kemudian saya telan balik? Sah tak? Dia semayang, kemudian datang ada kehok daripada dalam dada tubik luar. Duduk stokor. Nah, warna hijau duduk. Duduk atas lidah stokor besar tu. Faham? Tengah semayang, mari daripada dalam perut dia. Tidak batal. Tak batal. Lalu saya telang semula, batal. Situ batal. Keluar kehok dah batal. Mungkin telang apa suruh. Dia kaedah dia gini. Perkara yang membatalkan semayang 15 perkara, setengah-setengah kitab fiqh, setengah kitab 14, setengah kitab 12. Tak apa, benda yang sama je. Okey. Salah satunya dia kata tadi, ialah kita perkara yang membatalkan puasa, membatalkan solat. Masa kita puasa, kita telang air batal tak puasa? Tak. Maka solat telang air tak batal solat. Masa kita puasa, ada nasi dalam mulut, kita tak telang, batal tak puasa? Maka dalam solat, ada nasi dalam mulut, tak telang, tak batal semayang. Dalam puasa, kita telang nasi sutih, batal puasa. Dalam solat, telang nasi sutih, batal semayang. Dia kaedah itu. Nampak? Ma afdharus siyam afdharus salat. Napa? Afdharus salat. Apa yang membatalkan puasa, merosakkan sembahyang. Faham lagi? Jadi kalau kita puasa, tubik kehok, tubik dalam mulut, kita telang balik, batal. Air liur dia tak tubik kerana dia memang dalam mulut. Kehok bukan dalam mulut. Allah jadikan dalam kerongkong. Kenapa? Supaya kita bernafas jadi basah. Oksigen yang kita seduh untuk paru-paru kita basah. Dia dua cara kita kembangkan paru-paru kita. Satu melalui hidung, satu melalui mulut. Nampak? Faham ke? Cuma kalau menapah kot mulut tidak sihat kerana kering, tidak ada benda-benda yang lembab. Tapi kalau menapah kot hidung, paru-paru kita sihat kerana oksigen yang masuk melalui benda-benda yang lembab-lembab tadi termasuk dengan kehok. Faham lagi? Dan dengan hinguh, dia menyebabkan paru-paru kita sihat. Okey. Jadi, kalau telang air liur, tak batal lagi puasa. Telang kehok yang ada dalam mulut, tak batal lagi. Tapi kehok duduk dalam pada tekak, bawah pada tekak. Kita batuk, tubik tekak, telang balik, batal. Air liur, selama duduk dalam mulut, telang balik, tak batal. Tapi kalau air liur tubik luar dah, telang, batal. Dalam kitab fiqh, air liur tubik neleh di pipi. Biar mulut. Kita zoom, tarik dengan lidah mula, telang. Batal puasa, batal mayang. Bulan puasa, kita taruh air liur kita tak ludah. Daripada subuh sampai asar, gembok. Kita pun telang, kau nak, kenyang. Tak batal. Bodoh orang panggil. Faham lagi?
Tapi kalau keluar daripada mulut, batal. Contohnya bila dia nak meludah dari pagi sampai petang, dia meludah la kolek. Bila pukul 6 tengah boleh sekolah, minumlah gong. Batal kerana sudah berpisah daripada mulutnya. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum jika kita tak suka dengar hadis? Tak suka dengar hadis, gelak gambar. Apa dia gelak gambar? Masa depan dia gelap. Apa? Sebab Nabi kata Allah akan cerahkan masa depan orang yang mendengar kalam aku. Siapa dengar hadis, terang hatinya. Siapa tak dengar hadis, gelak gambar. Gelak hati. Faham lagi? Hati gelap. Okey? Bila hati gelap, bahang belaka kiri kanan. Nah, orang lain tak makan dah pasal haram. Dia kiah lagi. Rezeki jangan ditolak. Gomor lagi. Apa? Tak dengar hadis. Kenapa perempuan bila mati suami susah nak kahwin balik? Ada yang cakap kalau dia kahwin lagi dia tak boleh jumpa suami dia akhirat. Betul atau tidak? Soalanmu ni tak betul. Kerana yang betulnya perempuan kalau laki mati awal-awal saja dia menangis, lepas tu dia nikah pula. Yang betulnya orang lelaki lah kalau bini mati tak nikah sampai kiamat. Kerana orang lelaki ni setia. Betul tak? Perempuan masa mana dia menangis? Masa 3 hari saja. Hari keempat dia tak akan menangis dah. Orang yang paling lama menangis kalau suami mati ialah isteri. Berapa hari? Maksima 3 hari. Biasa bini kalau laki mati hari pertama saja menangis. Ada yang siapa meleleh, siapa ke nitik di baju, ada yang siapa duk pipi saja 2-3 titik habis. Faham? Itulah bini kita, orang yang paling lama menangis. Anak kita tak. Kawan Facebook kita 5,000 orang. Dah pelawak. Faham lagi? Paling lama menangis bini kita. Okey? Tengok masa ayah kita mati. Mak kita mana makan nasi hari pertama. Lepas pada tanam anak-anak kita, mak marilah makan nasi. Dah sering ingatlah kecil je. Agak dah sedih dah boleh makan. Nak buat macam cikmu. Atau congkeh. Nampak tak? Nampak mata ayah hari. Dah boleh nak makan hari pertama. Tak? Hari kedua, mak mari makan ni. Ni gula nanah ni, ikan kerang belang ni. Sedap kari ni. Makan. Nak sedap mulut garang. Mak berasa mak makan lah. Dia tahan tak? Hari ketiga mari makan mak ni. Udang galah ni. Orang udang galah ni. 3 hari dah. Ayah tak ada. Dah duk fikir sangat. Jangan buat banyak sangat dah. Jangan banyak sangat. Dah. Nampak? Hari keempat mak jumpa piti ayah bawa tika 47,000. Tu jangan cara. Faham lagi? Nampak habis. Piti kita tu. Masuk 4 bulan setengah akad nikah. Betul tak? Dengar tukang mandi mayat kita. Sebab tu orang puan ni tak pakai. Dah kalau dia nikah pula, boleh nikah pula dengan laki dia dulu mana kira. Ada 2 hadis. Hadis yang pertama, orang tanya Nabi, kalau dia ada lebih pada seorang suami, mana suami dalam syurga? Katanya Rasulullah, hadis pertama, suami terakhir. Hadis yang kedua, Nabi jawab, suami yang paling baik dengan dia. Dia itu saja jawapan dia. Okay? Jadi kalau dia lebih pada seorang suami, boleh jadi dia bersama suami itu lagi di akhirat sana. Dan boleh jadi dia bersama suami dia yang nombor 2. Faham? Tapi semuanya menggembirakan kita kerana tidak ada duka cita dah pada hari syurga nanti. Soalan seterusnya. Kalau kita salah azan, kita tak betulkan, kita kena azan semula atau tidak? Kena azan semula. Sebab syarat sah azan kalimah yang betul. Bila Abdullah bin Zaid bermimpi diajar kalimah azan seorang laki-laki dalam ru'yatul salihah, esok jumpa Nabi. Nabi kata betul. Bila betul, mugi rumah Bilal bin Rabah muajar kalimah ini biar disebut dengan betul. Maknanya kata ulama wajib betul. Salah azan kena azan semula. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ada orang hutang arwah ayah saya masih hidup, banyak kali minta orang tu bayar, tapi dia buat alasan tak ada piti. Arwah ayah macam putus asa dah, jumlah hutang tu banyak lah.
Cuma pernah arwah cakap dia halalkan lah. Ayah tak pernah bagi tahu tentang ayah halalkan, tapi kami tak halalkan sebab jumlahnya terlalu banyak. Soalan saya, orang yang berhutang itu wajib bayar atau tidak? Baik. Kalau kita berhutang dengan orang selagi dia tidak halalkan dengan ucapan atau dengan surat, maka wajib bayar. Dan bila lah matilah tuan hutang, jadilah benda itu faraid, pesaka. Faham? Maka siapa boleh menghalalkan? Semua waris dengan persetujuan bersama. Faham? Kalau semua waris si mati setuju untuk halalkan hutang tadi, halal juga. Okey? Itu hak waris. Cuma gitulah, bila orang masih hidup pun orang tak mau bayar dah, apatah lagi masa mati. Lagilah suka dia. Betul tak? Orang yang sengaja tak bayar hutang, biarlah tak mau bayar. Dia ni laqiyallahu yaumal qiyamati syariqa. Nabi kata bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri harta benda orang. Syekh Ali Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar yang lepas, orang yang sengaja tak bayar hutang orang, makan harta orang secara batil, makan haram. Maknanya amal ibadat tak terima. Ramai ada orang sengaja tak bayar hutang. Betul tak? Amal ibadat tak terima. Jeng lah mu. Tak mau sembahyang, wajib bayar tak terima. Apa? Makan kedaruh haram. Apa? Piti orang tak bayar. Tak? Lain ni orang tak peduli dah. Tak bayar piti orang 40 ribu. Mulai ada pergi Mekah. Mulai ada pergi Mekah. Faham? Siap melotong dalam jamrah. Padahal jamrah tu syaitan. Masa di rota tu syaitan kata, hai, sama diri rota kau. Mu datang syaitan dah kerana tak payah piti orang. Mari sini rota aku pula. Lagi itulah. Itu bukan haji mabrur, haji mabruk nama dia. Apa? Hutang orang tak bayar. Tak ada kira siapa-siapa. Apakah hukum orang yang ada pangkat, kemudian dia ada jawatan, dia senangkan anak beranak dia? Hukumnya harus. Macam kita buat kerja, waktu kita boleh piti banyak, kita boleh senang anak bini kita. Boleh tak? Boleh. Memang dah kita belaka. Dia kata tak boleh. Salah guna jawatan. Salah guna kuasa. Haram. Faham lagi? Yang kita boleh senangkan anak bini kita ialah dengan tidak ada salah guna kuasa. Faham lagi? Memang harta kita yang halal, pendapatan kita yang halal, kita senangkan anak-anak kita, hukumnya harus. Faham? Yang ramal ni salah guna. Faham lagi? Salah guna tak boleh. Dia panggil tidak amanah. Tidak amanah ni Arab panggil al-khain, pengkhianat. Saya diberitahu oleh jemaah Indonesia, mereka buat pinjaman untuk tunai umrah. Adakah ini boleh dalam Islam? Baik. Bolehkah kita berpinjam duit, buat pinjaman, berhutang untuk buat haji? Faham lagi? Kerana dia kata ada sebuah satu jemaah dari negeri Konoha, faham? Mana khabar? Kita buat loan di negeri kita, mari buat haji. Jawabnya harus. Ni fatwa ulama mutaakhiri. Faham lagi? Okey. Tapi kalau kita rasa terbeban untuk membayar, makruh buat pinjaman. Kalau jadi mudah ringan atas kita untuk bayar bulanan, dak Indonesia dia bayar bulan dulu, 35 riyal sebulan bayar. Dia orang miskin ni buat haji, buat pinjaman kerajaan, bayar 35 riyal bulan. 40 tahun bayar. Faham lagi? Jadi ringanlah, bolehlah bayar. Kalau yang jadi membebankan kita bayar, makruh buat pinjaman. Kalau yang memang niat tak nak bayar, haram buat pinjaman. Okey, cuma ulama jawab yajuzu ma'al karah, harus buat pinjaman untuk buat haji, tapi makruh, tak apa comel. Faham? Kerana apa? Kerana tak wajib pun nak tanggung. Yang wajib ni man istata'a ilaihi sabila, orang yang ada kemampuan sungguh, tak perlu hutang-hutang. Tapi hati tu teringin sangat nak pergi. Faham? Itu ulama ijtihad dibenarkan. Soalan seterusnya. Lah ni macam-macam pelik berlaku gempa bumi di Johor dekat semua ini, kiamat makin dekat. Ya Ustaz, apakah tanda kecil kiamat kecuali tanda-tanda besar? Jawabnya semuanya boleh taji betul berlaku. Kerana apa? Kerana kita duduk pada sesi terakhir.
Faham? Alam ini, tiap alam dia ada awal ada ujung. Alam roh ada awal ada ujung. Pada alam roh kita masuk alam kandungan, alam rahim, ada awal ada ujung. Tahu tak? Ujung kira nak tubik lah. Kita masuk sekarang di malam alam dunia, ada awal ada ujung. Bila awal zaman antara turunnya Nabi Adam ke bumi sampai ke zaman Nabi Nuh, Nabi Musa dan sebagainya. Faham? Ada pun kita sekarang ujung. Apakah tanda alamat? Alamat ni semua dalam kitab-kitab hadis. Ada berapa alamat? Kalau kita himpun ada dua alamat kiamat. Alamatus kubra wa alamatus sughra. Alamat kiamat besar, alamat kiamat kecil. Alamat kiamat kecil dia dulu. Apakah alamat pertama dekat nak kiamat? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahir Nabi kita itulah tanda pertama bumi ni sudah dekat nak kiamat. Jelas lagi. Kerana Nabi kata, ana khatamul anbiya wal mursalin. Aku Nabi terakhir yang last kali kalangan para rasul, la nabiyya ba'di. Lepas pada aku, tak ada lah Nabi. Rupanya lahir Nabi kita tanda bumi dah nak kiamat. Bukan nak kiamat tu 2 hari 3 hari. Mungkin pada sisi Allah nak kiamat dekat itu makna 1000 tahun, mungkin makna 2000 tahun. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Kita tak tahu bila. Yang kita tahu sure saja, la taqumus sa'ah illa fi yaumil jumaah. Kiamat mesti berlaku hari Jumaat. Tahun berapa? Wallahu a'lam. Terus nak sibuk. Faham lagi? Soalan seterusnya. Seorang kawan pinjam jumlah wang daripada saya, apakah saya kena masukkan juga jumlah wang kawan saya pinjam tersebut hingga membayar zakat pendapatan? Jawabnya boleh ditolak. Barang-barang pinjaman yang dibayar, yang tidak dibayar. Kalau yang dibayar dalam tahun zakat, boleh dikira sama. Yang memang orang tak ada cara nak bayar dah, tidak dikira sama. Dia akan bayar 1000 tu dalam tahun ni, tahun zakat hak ni. Dimasuk kira sama. Hak 1000 lagi, dah kiraan untuk tahun depan, tidak dimasuk kira sama. Kita nak masuk kira belaka, sunat saja. Soalan seterusnya. Ada orang solat tapi dia tak buat rukun qauli. Kita tak nampak pun mulut dia bergerak-gerak masa takbiratul ihram. Tidak sah. Rukun qauli ni apa dia? Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu an sihhatis syai' wa kana juz'an minhu. Perkara yang menjadikan sah satu ibadat, jadi diri ibadat itu sendiri. Tak boleh tak buat. Apa makna qauli? Al-lafzu minas saut, lafaz yang mengeluarkan suara. Ada berapa rukun qauli yang sembahyang? Ada 5. Pertama, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dan tahiyat akhir, ucapan salam. 5 ni paling kurang al-isma' bi nafsi, dengar di telinga sendiri. Allahu akbar. So, bismillahirrahmanirrahim. Daripada bismillah sampai wala dhalin ada nun belakang 156 huruf. Faham lagi? Pandangan minoriti lah. Kalau majoriti 155 huruf. Kerana jumhur ulama baca maliki yaumiddin, ma tu tidak ada alif. Okey, wajib berbunyi. Dah kalau nak bunyi kena gerak tak bibir? Kena gerak. Dah tu salam tak bunyi? Tidak sah. Nampak tak? Dia panggil salam, teduh sela. Bang, sereh bunyi. Macam ular sawa duduk bawah bunyi. Nah, semua tu bodoh. Apa? Pasal apa? Kata Ibn Ruslan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap mereka yang melakukan amal tapi tidak belajar, biasanya tak betul. Maka bila dah tak betul, ditolak, tidak diterima. Faham? Soalan seterusnya. 29 baru. Boleh tak baca Quran yang tulis dalam huruf Rumi? Nak baca kat bahasa Arab tak pandai. Kalau boleh, adakah boleh selama-lamanya baca Quran tulisan Rumi? Terima kasih. Ni. Eriket tanya. Dia kata boleh tak kita baca Quran ada tulis Rumi? Alhamdulillah. ALHAMDULILLAH. Jawabnya boleh. Untuk belajar saja. Untuk qiraah tak boleh. Haram. Belajar mana? Kita tak pandai lagi nak pukul, membantu kita mudah menyebut, membantu kita untuk mengenal dekat lagi dengan huruf-huruf Arab, maka dibantu dengan bacaan sebutan-sebutan Rumi, harus. Sekadar belajar saja. Patut hak bila dah pandai dah, baca ikut Rumi, haram. Kerana sebutannya tidak tepat. Dia hanya 80% betul. Siapa akan ain, siapa akan akhar, siapa akan apa, tidak betul. Tak boleh nak sebut dengan betul. Faham lagi?
Kerana tidak ada huruf yang boleh mewakili. Huruf kha, huruf ain, huruf qaf. Faham lagi? Huruf za, za kecil, za besar. Jadi untuk membantu belajar saja boleh, setakat itu saja. Apakah hukum main Roblox? Ni JPJ tanya. JPJ Roblox. Roblox main apa dik? Tak tahu, siapa tahu? Roblox ni main dia. Geng kat dalam telefon. Hukumnya al-aslu fi kulli asya'i ibahah. Dalam Islam ni semua perkara boleh. Main game boleh. Game yang tahu rumah main atas telefon boleh. Main dalam PC boleh. Main game PS5, PlayStation boleh. Ada konsolnya boleh. Main dalam kita zaman dulu main nembok-nembok dalam rok boleh. Dulu kita main kereta, talak bawah rumah kereta. Lain ni main dalam TV, dalam telefon. Betul tak? Game belaka. Orang putih panggil game, Melayu panggil permainan. Hukumnya harus. Faham lagi? Bila jadi haram? Hatta ja'ad dalilu ala khilafi. Melainkan datang dalil menunjukkan sebaliknya, baru jadi haram. Baru jadi tak boleh. Bila main itu haram? Sampai mendedahkan aurat, haram. Bila main itu jadi haram? Meninggalkan solat, haram. Bila jadi haram? Dalam game itu kita menghina amalan-amalan Islam, haram. Tembok orang semayang, tembok orang wa'ji dan sebagainya, haram main lagu tu. Faham? Dalam game itu kita buat maksiat. Kita kena beli babi, kena sembelih babi, kena makan babi dalam game. Haram semua bagi. Faham lagi? Jadi kalau tak ada benda-benda yang bercanggah dengan syariat, tidak haram, main itu dibenarkan, jaga waktu solat. Faham? Apakah orang yang sakit pakai stomach bag ketika solat? Dia sakit, patut dia pakai bag yang ada isi najis tu. Faham? Bagus soalan ni. Betul tak? Kita masih sehat ni, kita belajar. Dah pakai beg tu dah hari, dah sejik. Faham lagi? Lepas tu tak tahu ke hukum. Tengok masuk hospital bandar tu. Daripada ujung wak sampai ujung lain tu, ada 40 katil. Berapa orang akad takbir? Kalau akad takbir atas katil apa orang? Ada 2-3 orang je duduk semayang. Bila garit. Betul tak? Hak pesang tak tahu kira, tak sedar. Hak sedar. Cangok itu. Mayang? Tak. Patut dak semayang, jangan wi makanan. Ni dak siap pesan ke cucu. Esok kalau mari pula, dia tom yang udang banyak sikit udang. Tom yang tok pun kata. Mudah semayang. Jangan wi tom yang ke toki. Buku sepoket RZ. Faham lagi dak? Mana ni poket untuk. Dah toki dah semayang. Mana nak makan tom yang. Wi air kecing ke dia. Tunggu, sebab apa orang tak semayang dengar kesakor walaupun orang sakit. Sultan, Raja, Presiden, timbalan Presiden kena pecah, ahli parlimen, YB kenapa tak ada peduli, tak semayang dengar kesakor. Faham? Tak gamuk ngiring, nak nasi kapik sambal, nasi kapik kuah dah, nak sate kulit ayam, kulit kambing. Nah, semayang tak. Pakai beg ni hukumnya sah semayang dengan syarat wayar dia tu bersih bahagian luar dan beg najis itu bahagian luar tak ada najis. Adapun dalam wayar tu ada air najis, dalam beg ada tahi, dimaafkan, qiyas dengan perut dia. Tu cara jawab faham. Faham lagi? Jadi jangan ada nelai-nelai kecil kat luar tak dia. Kena bersih dulu. Tak? Zalim meletakkan suatu tempat tidak pada tempatnya. Meletakkan satu perkara tidak pada tempatnya. Apakah hukum kita sebagai khalifah meneroka hutan dan pembalakan? Adakah kita zalim pada makhluk yang tinggal di sana seperti haiwan dan jin? Dia kata kita tak boleh zalim. Dah gitu dah kita pergi ambil balok dalam hutan. Dah balok tu, atas pokok balok tu kan ada burung, kan ada kerengga duduk, kan ada ular duduk kat rumah. Tak ke berdosa kita? Tidak berdosa. Allah jadikan balak itu untuk kita ambil manfaat daripadanya. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di dalam bumi untuk manfaat manusia. Sebab tu Allah, kita sembelih lembu zalim tak?
Dalam lembu tu ada bigah, ada tok esang, ada anak menantu, ada cucu, ada pok penakang, ada janda dia. Tengok klik. Kita pergi meleh pok dia. Dosa tak kita? Itu bukan zalim. Faham lagi? Soalan seterusnya. Suami perlu utamakan isteri dalam bab nafkah. Manakala syurga, suami tetap bawah kaki ibu. Bagaimana jika ibu kecil hati kepada anak kerana mendahulukan isteri seperti kisah Al-Qamar? Jawabnya, apa yang wajib kita dahulukan isteri, kita dahulukan isteri. Apa yang kita dahulukan ibu bapa. Biar betul. Ngaji ni nak suruh jadi betul. Maka bila kita dah belajar, kita faham dalam bab nafkah wajib dahulukan isteri daripada ibu bapa. Betul. Tapi dalam bab hormat dan taat wajib dahulukan ibu bapa. Jadi isteri kita dapat satu kelebihan, apa dia menang? Bahagian nafkah. Dari ibu bapa kita menang bahagian ketaatan. Faham? Adil lagi. Adil dah. Okey? Itulah hukum peraturan agama dia bagi. Nabi kalau sakit baca doa apa? Banyak. Ada 6 atau 7 bacaan. Antara yang popular, Allahumma azhibil ba'sa, ya Allah, hilangkanlah sakit ni. Lagi Nabi kata, Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka. Ya Allah, engkau lah yang beri sembuh, tak ada sembuh melainkan daripadamu. Isfini, sembuhkan bagi aku. Syifa'ul la yaghadiru saqama, lepas sembuh ni dah sakit dah. Lepas tu kalau kita pergi kat orang sakit di rumah dia ke hospital ke, dan dia sama jantina kita, bukan orang perempuan lah, orang laki-laki lah, sunat kita baca doa dan letak tangan pada tempat sakit. Contoh dia kaki dia patah, masuk skru, bekok kaki, kita ambil tangan bawah atas kaki dia. Allahumma anta syafi la syifa illa syifauka, isbihi syifa'un la yughadiru saqama. Allah, engkau lah Tuhan yang beri sembuh, tiada sembuh melainkan daripada engkau. Sembuhkanlah sahabatku ini, lepas pada sembuh ni tidak sakit-sakit lagi. Faham? Faham tak? Tapi kita buat gitu. Dah. Kita pergi tengok orang sakit, kawan aku sakit sama macam kamu, dah 2 hari mati. Kawan tu dengar patut mati asal, subuh tidak. Takut tak. Faham lagi? Dah. Tapi kalau orang bini orang jangan pegang. Tak boleh pegang. Baca doa jauh dah. Bini orang, janda, anak dara. Kita lelaki bukan anak bini kita. Duduk kat tiang jauh je. Allahumma tasyafi la illa syifauka isbiha. Sembuhkan perempuan ini. Kan pergi pegang pula. Kawan tu bekok kopek. Buah sangat. Lagi pergi baca pula. Dia tu ustaz tu pegang. Jeng. Ibu saya sakit tenat di hospital. Kami bercadang nak membawa beliau pulang ke rumah sama keluarga. Tapi di rumah tiada kemudahan rawatan seperti hospital. Apakah hukum jika kami bawa beliau pulang? Adakah tindakan itu sebagai derhaka atau berdosa kerana tidak berusaha mengobati ibu? Baik. Ibu sakit, anak-anak nak bawa balik. Jawabnya tengok. Ibu nak berubat ke tak mau berubat? Tak mau berubat, bawa balik. Ibu nak berubat, bagi. Nombor 1, tuang punya sakit. Dia tak sedar, sunat kita bagi. Kerana Nabi kata, tadawau. Dia tak sedar, tak boleh Nabi pun izin dan sebagainya. Nabi balik pada hadis Nabi, tadawau, berubatlah kamu. Faham lagi? Tapi kalau dia sedar, dia kata tak mau pergi. Biar, aku sakit seorang aku secara lah. Macam seorang lagi. Tak, kita kau dah duduk di rumah, panggil doktor. Faham? Hari tak mau pergi. Ni kita tak heret juga pagi. Kalau dia pesang, tak ada masalah. Okey? Ada orang kata kes kebuluran di Gaza ada sebab Hamas. Betul atau tidak? Betul lah, orang itu sudah tidak betul. Selain kalau orang kapur, siapa lagi? Tentera yang nak menjaga mereka daripada dibunuh dengan sewenang-wenang. Dalam ada tentera pun masih lagi membuat serangan. Hamas pergi kot ni, serang kat belakang, tembok kot ni. Ini semuanya sebenarnya perancangan Yahudi Nasara. Ada bantuan dari orang Islam, mereka akan tanamkan kebencian pada orang yang membantu. Sebab tu macam bukan kata di negara itu saja, di tempat kita sekalipun. Yang melakukan kesalahan dilindungi, yang menjadi saksi ditakut-takutkan. Nampak? Itu belum lagi Zionis. Betul tak? Itu piah atas kepala. Di Mekah. Ngekah masuk gerbang.
membela penjenayah. Nah, maknanya menakut-nakutkan orang yang dia duduk di atas landasan yang benar. Itu. Bagaimana kenapa? Kerana manusia itu jahat. Nah, kata Ibrahim bin Adham, seorang wali besar zaman salaf, likulli alfin wahidun fil jannah. Setiap 1000 orang umat aku ni seorang masuk syurga. Bukan nak khabar 999 masuk neraka. Ramainya orang jahat. Nampak? Itu kinayah saja 999. Ramainya orang jahat dari orang baik. Betul tak? Jadi kalau tidak ada orang tolong, ada orang bakal dibunuh siang dan malam. Cakap kepala habis. Nah, jadi kita dah tak mampu nak jadi Hamas, tak mampu nak jadi tentera yang atau kata kebal dan sebagainya. Kurang-kurang kita berdoa. Kita duduk jauh. Ni dok kita pergi katakan benda-benda yang mematahkan semangat, orang nak pergi tolong sampaikan bantuan. Mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang kita tak mampu nak buat segalanya, janganlah tak buat langsung. Buatlah apa sekadar yang kita boleh. Soalan seterusnya. Sah atau tidak orang bisu azan? Iyalah. Sebab tu kata mari kuliah, mari bodoh balik. Balik cerdik lalu. Dah. Dah kalau orang bisu azan, mu bayang lah. Masuk ayam, masuk tu. Faham lagi ha. Jeng. Orang bisu azam. Orang bisu jawab nikah pun gitu sah dah. Faham? Orang bisu dak payah kata aku terima lah nikah, tidak dak nikah pak mampu dia. Nah, sah nikah. Kenapa? Isyarat yang memberi faham dia bersetuju. Nah, jadi syarat nak azan mestilah boleh menyebut kalimah azan. Dah kalau bisu boleh dah. Ala bala mula cari penyakit. Petang-petang boleh tanya kat kau. Ada pula orang bisu azan. Apa nak kata ni? Sah tak Tok Imam jenazah jadi Tok Imam? Dah aku nak jawab kau ni. Jenazah jadi imam. Dok jeng. Soalan seterusnya. Ada train mas, ada cakap boleh jatuh haram. Train mas ni maknanya kita nak mas baru, kita wi mas lama. Biasanya barang kemas ni kau puang ni. Tahu tak? Batu kau puang, mari orang kerja. Tahu tak? Ni dok duduk rumah. Gala dak pergi kat orang kerja daripada tak tahu jadi tahu. Benda ni benda hak kehidupan. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari cara hidup yang halal atau harta yang halal wajib atas setiap orang beriman. Faham? Dan ni kau ringan, kau mudah. Bukan dunia saja mudah, akhirat dia buat mudah. Dulu tengok tok kita tu kalau basuh baju di telaga tu, ni di papang hok geligih tu. Sebaseng besar tu. Faham tak lagi? Papah pula di telaga, pulah pula. Faham dah naik tari siap sebaseng. Dan ni bini kita ni 23 kilo setengah meseng 4,800 bubuh gitu je pusing lagi dah ubuh kau 2 minggu duk bubuh tu bawah meseng je aku tengok 2 minggu lebih aku tengok lama bila nak masuk dalam tu sungguh kakak balik sekolah ada jawab kakak masuk dalam meseng tekan sikit apa gitu semua kan jadi malah habis dah padahal kau mudah betul tak tengok mak kita dulu dia goreng dia buat kan ni ini buat mi goreng, buat nasi. Ni, pakai tangan kan. Kerang. Balik ke mi goreng. Allah dengar, peluh tiup. Siap nasi goreng, mi goreng. Ini bini kita pakai sodek. Dah, kat jari, buat tak cermin. Peng, 80. Peng, 77. Pakai order atas telefon. Faham lagi? Ni. Hukum dia. Kalau kita nak train mah, hukumnya harus, tidak haram. Faham lagi? Tapi syarat dia 2. Pertama, sama berat. Yang sama nilai. Yang kedua, tunai. Faham tak? Jadi tak boleh. Kita mah hak kedai 100 gram. Mah kita 120. Contoh.
tukar gitu. Haram. Kerana berat tak sama. Kalau mu nak beli, nak tukar, mesti kita 100 gram, dia 100 gram. Faham lagi? Baru boleh tukar. Bukan tukar tak nak beli. Beli tu tukar apa dah? Ha? Beli, jual beli. Dia tengok dalam kitab cakap apa makna jual beli. Iwadun, tukar. Faham? Beli tu tukar lah. Dia beli piti, kita beli barang. Dia beli gula, dia beli piti. Tu bagi tukar. Cuma jangan zaman dulu barang ke barang. Dan ni barang ke piti. Tukar je. Faham? Ha, jadi syarat dia, kalau nak beli mah dengan mah, mesti mah tu nilai 100 gram, kita pun 100 gram. Dia 10 gram, kita 10 gram, baru sah. Tukar menukar. Kenapa? Kalau ada lebih, dia 10 gram, kita 11, riba 1 gram. Riba fadli. Faham lagi? Ha. Dan kita nak tukar, guna takkan sama rata baru, rata lama. Rata lama kita 20 gram. Rata baru kita nak 18 gram je. Faham? Tak boleh. Bila tak boleh gitu, maka wajib beli dulu. Jual kita dulu. Contohnya kita nak dia 20,000, rata kita 18,000. Hak lama. Jual dulu, rasa nak beli hak baru 20,000 ni. Jadi dia pun beli, akad jual beli, hak lama kita 18,000. Kita boleh hak fikir 18,000. Boleh tak? Boleh 18,000 tambah 2,000, beli pula emas dia 20,000. Itu cara dia. Faham tak lagi? Ha, angguk ni faham tak lain pula. Nah. Soalan seterusnya, apakah hukum orang yang berkata bila saya buka tudung saya rasa dekat dengan Allah? Dua ni pula ni. Ada seorang hamba Allah sebut begitu. Apakah hukum dia, ustaz? Ini orang jahil. Kerana kita dekat dengan Allah dengan taat kepada perintah Allah. Kita jauh daripada Allah dengan tidak taat pada perintah Allah. Jadi siapa yang berasa dekat dengan Allah, maka Allah jadikan orang itu taat pada perintah. Dan tidak boleh orang yang derhaka makin dekat kepada Allah. Apa dalam bab tudung ini, apa perintah Allah? Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa natika nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, wajib musuruh bini-binimu, wajib musuruh anak-anak perempuanmu, wajib musuruh perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka meletakkan, memakai atas kepala mereka jilbab-jilbab yang menutup kepala, rambut, tekak, leher dan belahan dada daripada lihat. Faham? Yang demikian itu barulah terbeza mereka itu dari perempuan-perempuan kafir yang tidak beriman. Allah Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Faham? Jadi Allah suruh yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka perempuan pakai jilbab, pakai tudung. Dia ni pula buang jilbab, buang tudung, jadi dekat dengan Allah. Salah. Orang yang pakai tudung lebih dekat pada Allah. Orang yang buang tudung makin jauh daripada Allah. Kerana pakai tudung perintah Allah, taat Allah, buang tudung dedah aurat adalah tanda dia derhaka kepada Allah. Tidak lagi takut masuk neraka di hari akhirat nanti. Soalan seterusnya, dalam kitab Imam Nawawi, orang musafir pergi solat Jumaat tak boleh jamak dengan asar, betul ke tidak? Jawabnya betul. Yang betulnya ialah boleh jamak dengan asar, tak boleh jamak dalam asar. Faham lagi? Yang kata ulama tak boleh jamak satu ialah dalam waktu asar. Ada pun jamak dengan jamak takdim, hukumnya boleh. Salah faham. Siapa yang musafir hari Jumaat, siapa waktu Jumaat, dia sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat terus sembahyang asar, boleh. Dah kata Imam Nawawi tak boleh? No, sembahyang Jumaat dalam waktu asar. Masa Jumaat dia tak sembayangi, dia pinjam tokat je. Sekarang lepas asar, di waktu beri tokat baca ketubah seorang, sembahyang Jumaat, lepas tu sembahyang asar. Gila babi namanya. Faham? Tu tak boleh. Kenapa? Kerana hari Jumaat tak boleh eret dalam waktu asar. Yang bolehnya eret sembahyang asar dalam waktu Jumaat. Jadi lepas sembahyang Jumaat terus sembahyang asar, jangan berzikir dengan imam. Kerana jamak takdim wajib muwalat berturut-turut. Dah cara niat dia takbir sembahyang Jumaat, Allah, aku sembahyang pada Jumaat, jamak takdim dengan asar. Faham lagi?
Kaki semayang asar lah Allah. Aku semayang fardu asar jamak dengan Jumaat. Hukumnya sah dah. Okey? Kalau dah ingat nak kata jamak dalam takbir, boleh kata sebelum salam. Lepas Fatihah boleh, dalam rakaat boleh, masa i'tidal boleh, nak turun sujud boleh, dalam sujud boleh, masa tahiyat boleh. Selama belum salam. Faham tak lagi? Saya ada kawan daripada USA. Dia orang Kristian. Saya nak ajak masuk Islam. Nyatakan langkah demi langkah untuk membawanya masuk Islam. Senang sekarang. Dulu payah. Sekarang kita share saja. Pengalaman-pengalaman mu'allaf yang masuk Islam. Banyak dalam YouTube. Kawan USA cakap dia. Bahasa orang putih. Cakap English. Banyak dalam YouTube bahasa Inggeris. Orang Amerika, ada orang Kanada. Tak, mu'allaf yang masuk Islam, dia kata, bagaimana saya berminat kepada Islam. Banyak tak? Share. Ada butang share bawah. Mudah kerja parak pun. Share tu. Dan itu menarik perhatian. Nah, kerana dia orang putih sama macam dia juga. Nah, ni mudah tadi. Kita nak ajak kawan-kawan kita, ajak mari masjid, cari kelebihan datang ke masjid. Tak somak dah, tak tu dah. Tak. Boh dalam grup geng-geng kita. Itu kan mudah. Dah. Kita nak cakap dah mana kokak-kokak dulu musik tang. Apakah kau pergi kenduri rumah adik-beradik tanpa dijemput? Hukumnya harus. Orang luar tak boleh. Kalau mana? Kalau kenduri kahwin. Ingat kalau pergi kita kenduri kahwin, kita tak dijemput, kita pergi saja. Hukumnya harus. Makan haram. Nampak? Kenduri kahwin, dia tak jemput kita. Tapi bukan anak beranak kita. Kalau anak beranak tak apa. Kerana mungkin tak ingat jemput. Apa? Kakak aku, nikah anak, dah ingat nak panggil. Faham tak lagi? Kita pergi rumah kakak kita. Tak ada masalah. Tidak haram. Tapi kalau bukan kakak kita, kakak orang lain, buat kenduri kahwin anak, pergi boleh, jangan makan. Pasal ramal ni, lepas mayang Jumaat, ronda dengan motosikal, ringa 16 buah. Tengok ada kemah, bawa berhenti makan ke darah. Hukumnya haram, wajib kena ganti. Wajib kena ganti tau. Dah berapa? Tengok makan anak ni. Faham? Kalau kita bawa kawan, dia jemput kita. Kawan kita tak jemput. Kita daripada bandar lalu ke Batu Apa. Batu Apa ada kenduri kahwin. Jemput kita saja. Kita lalu kat ni nak naik highway depan tu. Faham lagi? Kawan kita seorang lagi naik kereta pergi KL sama. Kawan kita tak boleh makan. Kerana apa? Tak jemput. Faham tak? Ramai orang makan sama. Tak apa. Regek bau. Regek korok pun regek. Faham? Kena belajar agama. Tak boleh makan. Kalau nak makan, kena tanya tuan rumah. Jimat kita jemput dah kawan kita nak pergi KL sama tu naik kereta tak jemput, jadi nak minta izin lah. Jimat dia ada masalah, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh makan. Kita cek mula tengok di kad. Haji Mat bracket Haji Bakri. Oh ya dah. Datang pada pergi makan ke darah. Bergaduh. Saya nazar kalau isteri saya bersalin, saya nak botok nombor 4. Saya pun botok lah nombor 4. Tapi kawan saya kata nazar saya tak sah. Soalan saya sah ke tak botok nombor 4 ke kena botok licin? Nampak? Bagus pun ni. Apa order pergi mari dengar. Orang bodoh mari dengar kau. Supaya tidak bodoh lepas ni. Okey? Botok nombor 4 botok benda. Ketang nombor 4 pakai mesin dengar baik-baik. Dia menazar kalau isteri saya bersalin, masa dia nak beranak tau. Aku menazar kepada-Mu ya Allah, kalau beranak bini aku malam ni, aku nak cukup kepala. Faham lagi nak botok, faham? Jadi beranaklah malam tu. Bila beranak malam tu, tak wajib dia tunai. Tak wajib tunai. Retail tunai. Sebab tu suruh mari dengar. Faham? Apa tak wajib tunai? Sebab nazar dia tidak sah. Nazar pelotok cukup kepala. Mana dia nazar cukup kepala? Dia nazar ni benda. Berjanji kepada Allah untuk buat kebajikan. Nak pergi makan korang. Nak jamu orang sejik. Itu nazar. Nak melih lembu makan orang Batu Apa. Itu nazar. Ni cukup kepala mu. Orang boleh rebuh rambut mu makan ramai-ramai ke mana? Kepala mu orang mari jilat boleh manis ke mana? Ada faedah tak orang kapung mu cukup kepala otak?
Tak ada faedah, bukan nazar, tidak sah. Orang bodoh lagu ni. Faham? Jadi nazar dia tu lara, tak pakar, tak wajib tunai. Ada pula nazar cukup pada otak. Orang bodoh lagi nazar jalan kaki. Kalau ngundi menang nak jalan kaki daripada telemang lagi kalau berang. Alah ke bala. Jalan kaki faedah benda kau jadi kenyang perut pun jalan kaki. Nazar ni nak buat kebaikan. Nak pelepah hutang nazar kau. Orang hutang dia 100, mamak hutang dia 100. Kalau aku boleh anak mana ni bini aku beranak, aku nazar nak halal hutang mamak. Itu pun sah. Pasal dapat kebaikan orang dapat manfaat. Mu cukup kepala mu boleh goreng rambut mu. Orang kampung makan 2 orang seorang ke mana? Tahu tak? Tak sah. Nazar bodoh panggil. Solat jenazah boleh masbuk juga ke Ustaz? Jawabnya tak usah kata solat jenazah. Jenazah pun boleh masbuk. Tengah-tengah semayang, orang-orang mari. Boleh. Dah? Selama belum salah. Tapi ada khilaf lah. Baik. Solat jenazah ada 4 takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar. Selawat Nabi. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doa mayat. Takbir keempat, salam. Bila 2 takbir tu imam, kita baru sapa. Maka imam takbir ketiga, kita takbir pertama. Imam takbir keempat, kita takbir yang kedua. Imam salam, kita wajib tambah 2 lagi takbir. Faham lagi? Dia gitu. Jangan imam salam, mu salam retek. Setakbir mari. Tu dia bukan masbuk, mabuk tadi namanya. Kita biasa jumpa komen netizen yang biasanya kata mu nak masuk Melaka ke dengan merujuk Melaka sebagai neraka. Banyak juga jumpa ayat begini. Mu nak Islam ke? Mu nak air ke nak Islam? Mohon pencerahan. Jawabnya, semua percakapan itu akan diadili. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara yang kita lakukan ini bergantung kepada maksud apa yang kita nak. Jadi kalau cakap nak masuk Melaka, nak pembangunan kena Islam, tujuan nak menghina agama Islam, jadi kafir laknatullah, kekal dalam neraka. Jadi ramal ni ngaji, tak ada peduli, tak ada masalah. Siap dah ke dalam kitab-kitab mereka dalam bab riddah, siapa yang mempersendakan Islam, kafir. Tak ada maaf bagimu. Tak ada maaf. Dipanggil kafir riddah. Benda yang riddah ini istihza'. Nampak? Istihza' maknanya mempersenda, buat senda. Jadi kalau kita nak modern, nak kesenangan ke nak Islam. Faham? Ini nak menganjing pada orang yang nak menegakkan Islam. Kalau tujuan niat gitu, jadi kafir. Jangan main-main. Faham lagi? Sebab tu kalau kita jahil, kita belajar. Betul tak? Tak usah menganjing bab-bab ni. Takut-takut jatuh kepada rosak, kufur, riddah. Kerana apa? Kerana Nabi kata, umat aku akhir zaman yusbihu amina wa yumsi kafira. Pagi masih lagi beriman, petang ikut ke kawan-kawan Facebooknya WhatsApp, habis jadi kafir mereka dah. Wa yumsi amina wa yusbihu kafira. Ada umat aku yang petang masih lagi beriman, malam tu duk follow benda-benda hak kufur, esok pagi habis jadi kafir laknatullah. Nampak? Siapa nak tanya soalan lisan? Tak agak apa? Ada? Baik. Ustaz, bagaimana kita nak istiqamah dalam melakukan ibadah? Nak istiqamah makna kekal lah. Nombor 1, siapa yang bagi kekal? Minta ke dia. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan yang menjadikan manusia ini berpusing-pusing, kejap banyak, kejap sikit, kejap suka, kejap tak suka, kejap rajin, kejap malas. Itu maksud dia. Diri aku ini atas iman,
dan atas taat kepadamu. Minta dengan dia dulu. Kita ikhtiar tanpa minta pada tuan. Minta dengan tuan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan aku, ramai orang berpusing-pusing. Keluk-kelek. Jangan keluk-kelek aku dalam bab agama dan taat kepadamu sentiasa. Insya-Allah kamu dapat istiqamah. Dan jangan buat amalan itu banyak-banyak. Sikit-sikit je. Tahajud 2 rakaat sudah cukup, tidur. Quran tak usah baca banyak, 1 helai saja. Belah ni semuka, tidur. Man qara'a Quran fi kulli yawmin wa lailin 50 ayah lam yuktab minal ghafilin. Hadis kata barang siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat saja. Tak banyak, lebih kurang selah atau 2 lah. Tidak lagi tergolong di kalangan orang yang lalai. Soalan seterusnya. Adik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum saya tanya soalan, saya ingin minta doa kepada Ustaz dan para hadirin untuk mendoakan semoga batch 08 dapat straight A dan dalam speed energi. Amin ya rabbal alamin. Amin itu doa dah. Baik. Okay. Soalan saya, apakah hukum bercinta masa belajar dan bagaimana cara nak elok benda ni? Okey, apakah harapan ibu bapa awak ketika hantar awak belajar? Adakah dia suka awak bercinta? Nah, kalau anak awak hantar belajar untuk tuntut ilmu, awak suka tak dia jatuh cinta pada seorang? Jadi kalau tak suka anak buat kepada awak, jangan buat pada ibu bapa awak. Okey, tunggu lepas belajar insya-Allah. Kerana perempuan berjuta-juta sekarang. Okey, perempuan. Bagi mic. Ada tak? Betul ada apa nak tanya? Jangan malu, tanya je. Cuma satu syarat je, soalan tu mudah. Payah pun nak erti, payah nak boleh nak erti nak jawab kita. Tak ada, lelaki ada lagi. Dah. Tak ada dah. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang bertanya. Pada yang sudah beri sumbangan derma kepada Masjid Batu Apa, pihak masjid ucapkan jutaan terima kasih. Allah Ta'ala sajalah sempurnakan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, allimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm.